Hai guys, hari ini saya nak share pada anda macam mana nak tukar minyak ATF Automatic Transmission Fluid. Alright, walaupun pengeluar kata minyak gearbox ni kita boleh pakai sampai 40,000 km, tapi personally saya highly recommend kita tukar awal sikit setiap 20,000 km untuk result yang terbaik. And yang paling penting, jangan salah pilih minyak. Macam IV lama ni, spek dia kena pakai D3SP. Dekat bawah ni pun dia ada mention siap-siap for Pro 2 and Proton. Kalau korang nak tahu apa tanda-tanda awal gearbox problem, kebiasaannya lah yang paling famous sekali dia jerking lah. Ataupun kalau korang masuk dia lambat nak jalan. Lagi-lagi time waktu pagi. So, sebelum dia lagi teruk, korang boleh ikhtiar pakai minyak brand ZF ni dulu. Fully synthetic, kelebihan dia minyak ni dia tahan panas. Lepas tu pertukaran gear pun dia lebih smooth, kurang geseran. So gearbox korang pun boleh tahan dengan lebih lama. Minyak ni korang jangan terbeli yang fake punya Kalau nak betul ori, korang boleh cari Vanley Group. Alright, so jom kita start. Dengan menggunakan ratchet dan soket 14, kita buang dulu minyak yang lama. Kalau korang nak tahu tahap kesihatan gearbox korang tu macam mana, korang boleh tengok color minyak yang keluar ni. Kalau color dia masih merah, cantik je macam ni, maksudnya gearbox korang tu dalam keadaan yang terbaik lah. Sebaliknya, kalau minyak yang keluar tu hitam, itu tanda-tandanya gearbox korang dah mengeluarkan habuk-habuk besi. Okay, next step kita nak tukar dia punya filter. Filter tu dia duduk kat dalam gearbox ni. Dia duduk kat dalam oil sump ni. So, oil sump ni kita kena buka dululah. Keliling dia ni total semua sekali ada 11 biji bolt saiz 10. Okey, bila oil sump kita dah buka, sekarang kita dah boleh access ke auto filter. Cara nak cabut dia simple je. Kat depan ni korang boleh rasa dulu dia ada dia punya lock kat sini. Lepas tu dekat tepi ni ada lagi satu. So korang kepak je macam biasa. Sebelum kita pasang filter yang baru, korang jangan lupa kita basahkan dulu sikit o-ring ni dengan minyak dia tu, minyak ATF tu, supaya senang kita nak tolak masuk. Itu satu. Lagi satu supaya dia dapat seals dengan sempurna. Okey dah, macam tu je. And memandangkan bolt ni dia halus je saiz 10, so korang ikat tu agak-agak je lah. Janganlah kuat sangat kan, kita takut dia loose pula. Sesedap rasa je. Okey, bila belah bawah dah settle apa semua, sekarang kita dah boleh turunkan kereta. Okey, macam IV ni saya dah pernah buat banyak kali. Yelah sebab kereta sendiri kan. So ketan minyak dia korang tuang je habis 3 liter. Ngam lah tu. Selain Proton dengan Pro 2, minyak ZF ni pun korang boleh pakai dekat kereta Jepun dengan kereta Korea. Boleh. ZF ni dikira trusted memang berkualiti minyak dia. Long term protection. Kalau korang tak sure gearbox korang tu dia pakai minyak apa spek, korang boleh check Vanley. Nanti link saya letak dekat bawah. Okey dah. 3 liter tuang habis. Okey, bila dah siap apa semua, ada lagi satu benda kita kena buat. Korang start engine, lepas tu kita kena main gear. Brake jangan lepas Jadi, dekat setiap position gear ni, kita kena tunggu dalam 10 saat lah dekat setiap dia punya section dia. So, korang repeat je step ni 2-3 kali, barulah kita boleh pakai kereta. Okey, siap. Last but not least, kita nak pergi test drive. So far so good, shifting gear lembut, tak ada mengaum, tak ada jerking, tak ada apa-apa yang pelik. Pastikan juga tak ada bau minyak hangit. Kalau ada, korang check balik lah. Takut ada leaking kat mana-mana kan yang kita buat tadi, skru tak ketat ke apa ke. Macam dalam kes ni, semua dalam keadaan yang normal. Okey, macam biasa, kalau korang nak try minyak ni, korang boleh cari Vanley Group dekat Jalan Ipoh. Dijamin 100% original. Selain minyak, diorang pun ada jual lagi lah barang-barang lain. Contohnya macam absorber. Kalau korang nak tahu lebih detail, link nanti saya letak kat bawah. Korang boleh check seller tu. Alright, saya harap video ni bermanfaat. Kita jumpa lagi next time.